Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda yang menonton video saya ini berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selamat datang, selamat menonton pada video Riau Rides 2026 episod ke-7. Okey, dalam video kali ini anda dapat lihat saya sedang menunggang sebuah motosikal yang agak kayangan, motosikal Harley Davidson Street Glide Ultra, yang bapaklah beratnya motor ni macam anak gajah sebenarnya. Saya diberi peluang oleh Harley Davidson Petaling Jaya untuk menunggang motor ini untuk salah satu pada episod Riau Rides kali ini, dan destinasi tujuannya taklah jauh mana pun sebab kita dah ronda Belah Utara, dah ronda Pantai Timur dan dah ronda di kawasan tengah juga, iaitu di kawasan sekitar Perak. Dan kali ini saya pergi lebih dekat sikit, iaitu kita pergi ke Melaka. Sedikit masa lagi saya akan share sikit information tentang motosikal Street Glide Ultra ini, walaupun ia sebenarnya model 2025, model tahun lepas, tapi ini agak baru. Dan kita akan share sikit lah apa perasaan ataupun pengalaman yang kita dapat menunggang motosikal berkapasiti 1923cc ni. Okay, kita akan bergerak bentar saja lagi ke Melaka, bandaraya bersejarah. Cuaca nampaknya macam elok, cantik ketika kami bergerak ni. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Cuma kalau anda dapat lihat di atas langit sana tu, tak banyak awan yang ada di atas langit. Maknanya ianya bakal menjadi panas. Dan kebetulan dalam beberapa bulan ni negara kita dilanda oleh kesan pada El Nino, yang kita turut merasakan kepanasan yang agak sedikit lebih hangat daripada biasa, dan diburukkan lagi dengan keadaan berjerebu akibat kebakaran hutan daripada negara jiran sana. Maka dalam pada itu kita bersyukur juga masih lagi dapat meneruskan perjalanan ataupun menjalankan aktiviti penunggangan yang salah satu ramai yang berminat melakukan perkara sebegini di antara kita. Juga seperti biasa, kita melalui highway ataupun lebuh raya beraya yang memudahkan perjalanan kita, terutama pula dengan helmet baru sekarang ni pada JV. Saya akan keluarkan video khas tentang helmet baru ni, serta apakah keistimewaan ataupun kelebihan helmet yang terbaru dalam pasaran oleh JV ini. Nak terus pergi Melaka, kita akan jalan ke Buloh pula. Kita orang sedang nak singgah ke RNR Seremban, RNR yang kata orang tu ni RNR paling keren lah, paling tayangan ni, besar dan macam dalam mall. Saya pergi ni makan nasi lemak. Ni makan apa? Lontong. Ha? Lontong. Lontong.
lontong and nasi lemak R&R Seremban. Maka kita teruskan perjalanan selepas mengisi perut melalui highway di kala hari weekdays. Tak adalah teruk jam, tak banyak pun kereta, terutama waktu pagi ni. Dan kita pun sudah menghampiri ke simpang masuk ke Air Keruh. Dan kita akan terus ke destinasi pertama kami di Melaka nanti. Okey, kita pun dah sampai ke tol Air Keruh. Seperti biasa, kita ikut laluan motor. Cuma was-was kan ni, agak lepas lah nak lalu anak gajah ke kawasan tol ni. Nampaknya boleh tanpa sebarang masalah. Jadi kita pun selamat sampai ke tol Air Keruh Melaka yang cuma sekitar lebih kurang 2 jam perjalanan je secara santai di Highway Plus Utara Selatan. Jadi kita pun telah sampai ke berdekatan dengan pusat Bandar Melaka. Kita nampaknya terus daripada Air Keruh terus saja menghala ke Bandar Hilir, iaitu kawasan peranginan yang terkenal lah. Jadi untuk perhatian kalian semua yang menonton, ialah satu Melaka ni, siapa yang tak pernah sampai kan, semua orang sampai. Mana tempat-tempat menarik dalam Melaka ni pun orang dah tahu dah. Jadi saya takkanlah ke tempat-tempat bersejarah tu sangat, kerana kita pun dah terlalu biasa dengan destinasi tersebut. Tapi kita pergi juga dulu ke Bandar Hilir untuk kata orang tu cop pasport lah kan. Kalau sampai kat Melaka ni mesti nak OOTD depan satu tempat atau satu port yang paling unik, yang telah pun berada sejak 1511 dulu pun. Jom kita terus saja ke arah Tugu Formosa. Kot lah ada juga di antara yang penonton yang menonton video saya ini mungkin tak berapa sure daripada tol Air Keruh tu macam mana nak ke Bandar Hilir. Sekarang ni kerajaan negeri Melaka cukup menyenangkan para pemandu dan juga penunggang, kerana daripada tol Air Keruh tu just straight aja. Jangan corner-corner, jangan belok-belok masuk simpang ni, just ikut jalan utama terus saja sampai ke Bandar Hilir. Kalau tak, dulu ada banyak simpang-simpangnya nak kena ikut. Sekarang ni tak payah, terus je dan anda tahu akan sampai di kawasan pelancongan ini. Dan kalau anda dah mula nampak jalan raya dah ada batu-bata atau jalan raya ni menggantikan tar, dan dah mula nampak bangunan-bangunan merah ni, maknanya anda pun sudah berada di Bandar Hilir. Jadi agak mudah. Cuma straight je daripada tol Air Keruh. Saya rasa ramai orang tahu ni sebenarnya, tapi kod lah ada yang tak tahu kan, tak tahu macam mana cara nak memandu ke
Bandar Hilir, inilah caranya, tak susah mana pun, just terus saja, jangan langgar pula traffic light tu, ikut undang-undang lah kan, dan terus saja sampai ke kawasan Bandar Hilir Melaka. Okey, apabila anda dah sampai ke kawasan Bandar Hilir ni, terlebih spesifiknya ini sebenarnya kawasan dipanggil Melaka Raya, dan anda akan dapat lihat benda alat macam penanda ni, dan maknanya anda sampai ke Melaka, bandar raya bersejarah, dan boleh terus saja ke sebelah kiri, dan anda lihat kita masuk sebelah kiri ni. Ini adalah pada waktu weekdays ataupun pada hari biasa, hari bekerja, dan ketika ini pun baru dalam jam 10 pagi lebih sikit lah. Itu pun parking dah banyak, penuh. Tak kerti bekerja ke dia orang ni, tak kerja apa. Tapi inilah realitinya, dan sudah mula nampak pelancong-pelancong. Saya nampak banyak daripada negara China sekarang ni, telah pun sampai ke kawasan ini, dan kita pun dah sampai ke kawasan yang agak kata orang tu world famous. Dan boleh juga anda lihat, kalau boleh nampak lah, itu di depan tu lah kota Air Formosa, ataupun ada yang panggil Tugu Air Formosa. Nah itu dia. Dan kita tak boleh masuk dalam sekarang ni, melainkan dengan kebenaran khas. Maka kita pun berhenti di sini. Kita try lah ambil gambar mana yang boleh, supaya kata orang tu menandakan kita telah pun berada di Melaka, bandaraya bersejarah. Okey, first kali bagi tahu you punya nama kedai, lepas tu kat mana? Okey, saya nama Wee, saya dekat Pagoh Jaya. Kedai saya ada AOW Motor Enterprise. Dekat Pagoh Jaya, kalau keluar tu lebih kurang 5 minit sampailah kita kedai. Kalau kita keluar pada tol tu berapa minit sampai sini? Lebih kurang 5 minit sampailah. Tol Pagoh Yes. So, seperti biasa kita nak cerita pasal minyak badar. You ada berapa jenis minyak badar ni? Saya ada minyak badar yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis badar. Apa you rasa badar ni best sikit lah kalau bandingkan yang lain? Kalau badar, dia bestnya dia 100% original. Tak ada tiruan. Lepas itu kualiti dia datang pada USA. Kualiti dia dah best, tak ada tiruan, 100% ori. Tapi kita mungkin boleh cerita lah, you actually ada kedai dulu daripada Shah Alam berapa tahun? Saya dekat Shah Alam dah 10 tahun dah. 10 tahun kan? Dulu pada We Biker, lepas itu saya keluar buat sendiri pada AOW Motor Enterprise. Dulu LW kan? AOW Motor Enterprise. Lepas tu you start balik ke Pagoh ni kan? Saya start balik pada 23. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sini lah? Ya. Banyak datang pada repair motor, servis, tukar tayar itulah. Day to day ni dia lah. Mi item yang paling penting lah. Okay, nampak you ada tayar daily tire. Boleh cerita daily tire sikit? Ya, sebab ni daily tire dia bagus. Dia make cornering, semua handle, muka dia semua cantik. So dia make size, semua size pun ada. Kapcai pada turning bike, skuter semua ada. Semua ready. Harga dia macam mana? Harga dia tak mahal. Dia dekat tengah. Kira tak mahal, tak murah, tapi kualiti best.
tak pernah ada mungkak, tak ada picia, tak ada apa. So you recommend juga lah tayar dia ni. Recommend ini tayar best. So sekali lagi, ini kedai apa nama tadi? Kedai motor saya LW Motor Enterprise dekat Pago Jaya. Keluar tu tak lama, 5 minit sampai sini. So thank you very much ya. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung balik cerita tentang keadaan kita ataupun keberadaan kita di Melaka Bandar Sejarah. So inilah tujuan utamanya atau tugasan saya nak buat pandu uji ataupun review sikit pasal motor ni, dan saya mencari lokasi yang ngam lah di Melaka. Tapi sebenarnya di sinilah tempat yang saya nak pergi. Pada tahun 1988 dulu, ini adalah kampus utama ITM Melaka. Ketika itu waktu saya belajar di sini, tiada huruf U di depan ITM. Kalau tak silap saya, 1995 barulah kampus utama dipindahkan ke kawasan Lendu. Bangunan ini pula adalah bekas kampus Bacang, iaitu kampus kedua bagi pelajar-pelajar ITM Melaka. Banyak kenangan kat sini, serius banyak. Dan yang ini pula adalah asrama bagi pelajar-pelajar lelaki. Yang uniknya asrama ni adalah 3 blok ini sebenarnya bercampur aduk dengan orang awam. Walaupun ada pondok guard diletakkan di tengah-tengah ni, tapi tiada pagar langsung. Jadi waktu itu kami agak bebas lah keluar masuk. Dan ini pula kalau anda dapat lihat bangunan yang telah dibina di bahagian bawah blok tu, situ asalnya adalah sebuah warung yang sangat famous yang dijalankan oleh arwah Pakcik Bakau dan anaknya Omau. Jadi itulah sebenarnya kenangan yang saya lawati kembali kerana sudah hampir 35 tahun saya tidak kembali ke tempat ni, dan hanya mereka-mereka yang pernah melalui zaman sebagai pelajar ITM saja di Melaka ini yang mungkin merasakan bahawa ianya agak nostalgia.